Macam mana nak buat lapisan overlap untuk kebaya janggan macam ni? Dia ada tindih di hadapan macam ni. So, saya dah siapkan lah dia punya lapis dia. Jom kita jahit. Kita samakan dulu lapis leher dengan badan tu sendiri ya. So, kita jarumkan. Untuk tengah belakang ni, saya dah matchkan dia. Saya snip dulu. Kemudian, saya match tengah belakang kain baju dengan tengah belakang lapis. So, ni poin-poin yang penting untuk anda tanda. Bila kita dah siap jarum, so sekarang kita boleh jahit tindih. So, ikutlah basi leher anda suku inci. Bila kita dah siap jahit leher begini, okay, ni belakang. Okay, so ni depan dia. Kita kena snip sedikit bahagian yang melengkung. So, ni bahagian yang melengkung. So, kita snip sikit lah. Dan saya rasa kalau anda ada gunting zigzag, terpakai juga untuk area ini. So, kita gunakan gunting zigzag sebagai contoh lah ya. So, ini adalah hasil dia. Anda boleh guna untuk bahagian melengkung, buang dia punya basi. Jangan terlalu besar sebab kita memang target suku inci. Sebenarnya kita kena snip lah, tapi snip dia macam tu lah. Tapi kalau kita zigzag, dia cantik sikit kot. Pendapat awak macam mana? Cuba komen sikit. So, saya dah zigzag dah leher saya. Seterusnya kita akan lipatkan ke sebelah dalam. Dia gosok lah bagi sebelah dalam cantik. Apabila kita dah iron, okay, ni saya dah iron ya, iron ke sebelah lapis. Saya minta anda untuk jahit tindih dekat atas ni. Jahit tindih sampailah penamat dia. Kiranya sampai sini balik. Berlawanan ni lah. Jahit tindih juga sini. Jahit tindih atas lapis. Jom saya tunjuk. Okay, saya dah siap jahit tindih dah. So, kita kena iron sekali lagi untuk make sure dia punya lapis ni betul-betul cantik dan terletak lah. Baju kebaya janggan kita dah nak siap, tapi saya masih belum jahit lagi depan. Saya nak buat video seterusnya. Boleh tak bantu saya untuk follow dulu siapa yang belum follow? Dan bagi siapa yang nak sokong perjuangan kami, why not try dapatkan buku-buku daripada Jam Terbang ni. Daripada buku ni akan bantu anda untuk buat baju yang lebih cepat. Lepas ni mungkin anda buat pola dengan lebih mudah. Mungkin setengah jam akan siap pola, 1 jam akan siap pola, berpandukan buku ini dengan cara yang paling mudah. Untuk next video, siapa yang nak tengok, saya ajar bahagian siapkan lapel ni dan juga jahit kerok lengan, cuba komen next dan tekan butang follow.